Assalamualaikum guys, welcome back to the channel Dog Production. Bersama aku lagi Yip yang akan menjadi host dalam Dog Channel ni. Kalau korang nak tahu, Dog Production ni mensajikan konten berkaitan dengan storytelling dan based on true story daripada pengalaman aku sendiri. Dan kepada korang yang tengah tertunggu-tunggu untuk konten-konten sebelum ni, apakah yang akan berlaku? So, korang jangan tunggu lagi. Let's go! Let's go! So guys, berbalik pada episod yang lepas, aku ada bercerita dengan korang yang aku ni dah masuk dekat dalam dunia Cik Tom. Okay, dan aku dah cakap pun dekat dalam video tu yang aku nak menceritakan dekat korang bagaimana aku berhenti daripada pengambilan ketum. So benda ni kau dengar betul-betul guys. Okey, sebelum aku berhenti, aku konsum ketum ni hari-hari sampai kan aku cakap dengan kau, waktu tu aku memang dah nak berhenti. Tapi aku tak boleh berhenti sebab apa? Dalam rumah aku waktu tu, kawan serumah aku pun pengguna ketum juga guys. That's why aku tak boleh nak berhenti. So aku konsum ketum ni dah jadi macam aku punya rutin harian. Yang di mana kalau aku tak dapat ketum ni, sehari dua kalau aku tak dapat ni, memang aku rasa macam menggigil teruk tu. Aku rasa macam badan aku sakit urat. Sebab apa guys? Boleh dikatakan ketum ni buat macam air masak pun ada guys. Okay, maka aku akan MC waktu tu daripada bekerja guys. Okay, nak dijadikan cerita macam mana aku berhenti ketum. So guys, aku mula berhenti ketum sewaktu aku rasa macam benda tu dah terlampau teruk dalam hidup aku. Yang di mana aku bergantung harap benda tu 100%. Yang di mana kalau benda tu tak ada, aku rasa macam aku ni nothing lah. Yang macam aku cakap dengan kau. Guys, waktu tu aku cuba juga nak berhenti. Kau dengar ni betul-betul lah. Aku cuba nak berhenti dan aku jatuh sakit guys selama sebulan lebih. Kau tahu guys, aku tak boleh bangun. Aku tak boleh makan. Aku demam urat yang sangat-sangat teruk. Sampaikan housemate aku cakap, kau kena pergi hospital, kau kena pergi klinik. Dan aku cakap apa? Aku tak nak pergi. Aku takutlah kantoi macam-macam kan. That's why aku cakap aku tak nak pergi. Dan aku harapkan diorang ni belikan aku Panadol, belikan aku ubat sakit perut. Kau bayangkan waktu aku berhenti tu, kau tahu withdrawal dia apa? Sakit perut, cirit birit, lepas tu sakit urat, nak bergerak, nak angkat tangan, semua sakit guys. Waktu tu guys, sebulan lebih aku terbaring guys. Dia macam mana nak cakap, bangun sakit, gerak slow-slow. Dia macam orang tua uzur guys waktu tu. Guys, kau tahu betapa bananya benda ni. Di mana aku sakit sewaktu sebulan tu kan aku sakit sebulan. Lepas tu guys, kau tahu tak, kerja kena buang. Bila kerja kena buang, siapa nak bayar motor aku? Macam mana aku nak makan? Tapi nasib baik kawan aku yang tolong aku waktu tu guys. Tapi tu takkan tolong free Syah. Aku mesti kena bayar dia. Kau bayangkan benda tu punca untuk aku berhenti kerja guys waktu tu. Kau bayangkan kau dah lah duduk negeri orang seorang-seorang. Lepas tu benda tu membuatkan kau ni sampai berhenti kerja guys. Sangat-sangat teruk dan memang aku percaya korang yang tengah tengok video ni mesti korang pernah hadap benda yang sama waktu korang nak berhenti daripada pengambilan Cik Tom guys. Guys, lepas aku berhenti guys, aku mengalami berat badan yang sangat-sangat drastik. Yang di mana dulu aku dalam hampir 150 dan kemudian aku boleh loss sampai jadi 90 lebih something kan. Sampai sekarang ni dia jadi macam naik sikit turun sikit, naik sikit turun sikit. Guys, itu cerita ketum yang alhamdulillah aku dapat berhenti daripada pengambilan Cik Tom. Tapi bahana dan sengsara dia yang sangat-sangat gila babi punya, yang di mana kau akan dapat sakit yang sangat-sangat teruk guys. Itu aku sebab aku boleh fight. Kau bayangkan orang-orang yang, bukan aku nak cakap aku ni kuat sangat, bukan. Kau bayangkan orang-orang yang sistem imun badan dia tu lemah dan dia nak fight benda ni tanpa pergi ke hospital ataupun pergi ke klinik. Kau rasa apa kan jadi kepada diorang ni guys? Guys, kau tahu, kau pernah sakit perut tak? Sakit perut tu yang gila babi yang sakit perut tu guys. Gila babi yang macam kejap-kejap kau nak ke tandas, kejap-kejap kau nak ke tandas. Kau dah lah sakit urat kau nak ke tandas. Kadang-kadang sampai kau ni terberak siut kan. Sebab apa? Terlampau tak tahan sangat. Benda tu dia jadi macam sekelip mata kau terus jadi macam sakit. Kau faham tak? Disebabkan kau berhenti sekelip mata. Demam yang berlarutan, badan kau panas bro kan. Sebab tu kau tak nak pergi ke klinik. Sebab apa? Kau takut kau kantoi, kau konsum ketum. Nak dijadikan cerita waktu tu, alhamdulillah waktu
hari ke dah sebulan lebih macam itu, aku dah boleh hidung aku dah tak keluar air. Aku rasa macam aku dah boleh bangun, aku dah boleh berjalan. Aku start ambil udara luar guys. Waktu tu baru start aku cari kerja balik kan. Sebab aku dah kena buang kerja disebabkan aku cuti terlampau lama. Aku boleh start cari kerja, start balik, mulakan balik hidup baru guys. Tapi guys, lama kelamaan daripada tu, disebabkan aku masih bujang, aku masih muda lagi. Aku ni salah satu problem aku ni adalah mudah terpengaruh dengan kawan-kawan. Guys, nak dijadikan cerita guys, okay? Waktu tu aku dah rasa dah batu, aku dah tahu dah bahananya batu ni apa, dan aku dah rasa dah Cik Tom kan. Aku dah berhenti daripada Cik Tom guys. Time tu aku nak rasa-rasa lah kan. Aku nak buat rasa-rasa, orang kata nak enjoy sikit. Aku pula ambil Husin guys. Husin ni, okay, nak cerita dengan korang. Kalau kau tak tahu apa itu Husin adalah panggilan daripada ganja, iaitu cannabis. Guys, aku ambil cannabis ni, mula-mula orang kata apa, shot je kan. Orang kata nak try je kan. Pakai rokok, buang tembakau dia, masukkan benda tu, cai-cai sikit kan. Kawan-kawan aku lah ajar kan. So aku pun rasa lah ganja ni kan. Lama kelamaan rasa ganja ni, dia macam tak ada. Ganja ni dia tak buatkan jadi ketagih pun, tapi dia buatkan kau pening lah kan. Lagi banyak kau ambil, lagi pening kau kan. Sampailah kawan aku cakap, kau asyik isap pakai bal dia, try pakai bong pula. Isap pakai bong kan. Tapi pakai bong ni, aku cakap dengan kau, sebab aku daripada chemical ni orang, so nak masuk ke dalam dunia ni, aku dah jadi tengok pakai bong tu, aku macam teringat lah benda-benda lama. Tapi kawan aku cakap, ni jauh daripada chemical. Dia kalau kau kena bong ni ataupun kau kena ganja ni, dia bukan macam kau kena chemical, dia lebih kepada kau santai je. Itu kata kawan aku waktu tu. So aku pun try kan. Diorang panggil, diorang bancur letak dekat dalam culing apa semua kan. Masa tu start dengan, time tu bukan bong lagi tau. Time tu dia botol soya kaca, batang petik isap daripada tepi-tepi tu je kan. Lepas tu culing dekat atas. Time tu aku start isap macam tu dulu. Isap. Aku cakap dengan kau time tu sakit tekak kan. Awal-awal kau try sakit tekak apa semua kan. Lepas tu benda tu dia datang dengan pening yang orang kata apa, pening yang gila babi lah tu. Sampai kau rasa macam benda ni berpusing, apa benda semua, dia buatkan kau khayal apa benda semua kan. So aku pun selami halusinasi tu, pening tu. So aku duduk diam, aku jadi macam lepak dengan kawan-kawan, sekejap-sekejap gelak kan. Sekejap-sekejap gelak kan. Cerita pasal tu, cerita pasal ni. Lepas tu sampailah dia punya efek tu dah nak hilang tau. Dia punya efek dah nak hilang. Lepas dia punya efek dah nak hilang, kena lagi satu dapur. Tapi guys, yang aku peliknya, di mana aku menggunakan ganja waktu tu, aku tak mencari-cari guys. Kau faham tak? Benda tu dia tak jadi macam ketagih. So aku buatkan benda tu pada waktu tu, ada lah, tak ada lah guys kan. So kalau member aku datang lepak rumah je, mesti kena punya. Sebab apa? Sebab barang tu ada kan. Barang tu ada, dia pun ada weapon apa benda semua. So kita orang continue je benda tu. So lama kelamaan kadang-kadang dah jadi macam 1/3 tu jadi heavy tau. Macam contoh 2 bulan tu kan, kawan aku datang Melaka, so dia lepak dengan aku. So 2 bulan dia stay dekat Melaka tu. 2 bulan tu lah kita orang straight kena kan. Sampailah di mana yang aku rasa macam bapak dah jadi teruk sangat dah ni kan. Sebab hari-hari kena. Lepas tu jadi macam stop je kan. Asyik pening je tu. Apa kata kita relax je kan. Sebab apa guys, pergi kerja balik kerja kena. Sebab apa, bila kena cakap dengan tidur bukan main sedap lagi tu kan. Tak ada orang kacau pun. Kau pejam mata je kau nampak dunia kau, apa benda semua, kau tengah melayang apa semua kan. Tapi guys, nak dijadikan cerita pada waktu tu, kawan aku ni guys, dia kena tangkap tu guys. Yang di mana aku tak nak cerita siapa kawan aku ni. Dia ditangkap dan hukuman yang diberikan dekat dia tu sangat-sangat berat guys. Walhal itu ganja. Dan ganja ni aku tak adalah menyokong, tapi ganja ni dia ada kesan baik dan kesan buruk dia. Tapi dalam akta Malaysia mengatakan ganja is dadah guys. So that's why kawan aku kena hukuman yang aku nak dikatakan teruk kan waktu tu. So guys, aku jadi rasa macam risau, yang di mana ganja ni dia ada pro and cons dia. Aku tak menyokong, tapi aku bagi tahu sebab aku dulu pernah jadi pengguna. Dia ada pro and cons, yang di mana ada kebaikan
kebaikan untuk kau, yang di mana kalau kau ni ada masalah susah nak tidur, apa benda semua, dia tolong padamkan kau sekejap pada waktu malam untuk bagi kau bangun untuk esoknya. Dan yang teruknya adalah yang di mana kalau kau kena barang ni, lepas tu kau pergi bawa kereta, bawa motor, yang tu bahaya. Yang tu bahaya. Yang mana kalau betul-betul kau nak kena benda ni, kau kena duduk dekat rumah, and then kau kenalah seorang-seorang kau ke dengan kawan-kawan kau, tapi kau biar kat rumah, kau jangan pergi mana-mana. Itu pandangan aku lah. Kau jangan cakap aku ni menyokongnya. Tak, aku tak menyokong benda ni, tapi dia ada pro and cons dia. Dan untuk budak-budak sekarang ni, bagi aku, kau janganlah cuba-cuba benda ni. Sebab apa? Satu kali kau kena tangkap, apa cakap kau, memang tak uluk-uluk punya hukuman guys kau kena. Sebab guys, ganja ni sangat-sangat teruk dekat dalam Malaysia punya peraturan. Kau tak boleh main suka-suka langgar je tu. Kau faham tak? Ganja ni, kalau kau nak kena kan, ni bukan aku nak ajar kau, tapi aku suggest kan untuk kau lah. Kalau kau nak kena, better kau jangan kena dalam Malaysia lah bro. Kalau kau kena dalam Malaysia, teruk dong kau. Bukan aku nak cakap benda ni bagus ataupun tak bagus, tapi ini aku bagi pandangan aku saja. Aku buatkan ganja ni, dia bukan benda yang habit aku, bukan. Waktu aku rasa nak adalah waktu aku dengan kawan-kawan aku je. Waktu aku sorang-sorang, aku tak akan mencari guys. Ini real aku cerita dengan kau. Pada pandangan aku, bak ganja ni, aku cakap dengan kau, aku tak pernah lagi nampak orang yang overdose lah dengan ganja ni. Okay? Tapi guys, dia berlainan dengan pedem. Siapa tahu apa itu pedem? Mana yang tahu pedem guys? Pedem ni aku cakap dengan dia flavor yang diletakkan dalam pot. Flavor yang diletakkan dalam pot, dan rasa dia seakan-akan marijuana, seakan-akan ganja guys. Tapi guys, aku cakap kau, benda ni membuatkan rasa kita ni rasa macam nak mati tu guys. Sangat-sangat jauh dengan marijuana ni guys. Okay, ni aku nak cerita dengan kau masa aku kena ganja, aku dapat rasakan yang pening dia tu ada had dia, dan pening dia tu macam membuatkan kau ni macam nak relax apa benda semua. Tapi guys, berlainan dengan pedem ni, dia seakan-akan macam itu, tapi guys, dia lagi kuat dan membuatkan kau sakit kepala. Yang ni mana bila kau tidur, kau bangun tidur je, kepala kau belakang ni akan membuatkan kau jadi berdenyut-denyut tu, berdenyut-denyut kepala kau. Pedem ni aku pernah rasa, dan aku rasa barang ni memang teruk, memang jahat gila guys. Waktu tu baru je pedem ni viral, tapi aku dah try waktu tu aku tak tahu sekarang dijual macam mana. Waktu tu kau boleh dapat stitik 2 guys. Waktu tu aku dah try dan aku dah rasa benda ni. Dan kalau kau nak tahu, ni apa yang aku dengar daripada badan ADK dan semua sumber yang boleh dipercayai kan, kau tahu pedem ataupun nama saintifik dia memang pedem kan, flavor pening. Kau tahu tak benda tu guys, kalau kau nak tahu, urin kau tak sangkut. Ini yang bahaya gila guys. Kau tahu tak, kalau macam kau isap pot, kau percaya cakap aku, kau pergi mana-mana kau akan bawa kau punya pot tu guys. Sebab apa? Sekejap-sekejap kau nak sedut, sedap-sedap kau nak sedut. Sebab pot bukan rokok guys. Pot ni dekat mana-mana kau boleh hisap. Dekat tempat aircon pun kau boleh hisap. Dia lain dengan rokok. Rokok kalau kau hisap kat tempat aircon, bilik kau akan bau. Kau bayangkan pot yang biasa macam orang hisap ke mana-mana, lepak mana-mana, tengah buat kerja, hisap apa benda semua kan. Kau bayangkan benda tu pedem. Player pedem pun akan buat benda tu guys. Yang di mana sekejap-sekejap dia stone, sekejap-sekejap dia stone. Dia tak akan jumpa kehidupan normal ni guys. Dia berlainan dengan ganja, yang di mana kalau kau nak kena bong ataupun kau nak kena bal, kau kena ada waktu kau. Macam contoh siang kau kerja, malam kau kena kan. Tapi kalau pedem guys, dia every time, everywhere, tak kisah mana-mana. Itu yang bahayanya pedem guys. Dan piu-piu, kau tahu tak, piu-piu ni, EDM ni, electronic dance music ni, lagi bahaya guys. Yang di mana kalau kau nak tahu, dia mencampurkan semua jenis chemical, yang di mana jus, pacai, batu, semua dalam tu guys, dalam satu cartridge tu. Yang di mana bila kau kena, kau akan jadi rasa macam nak shaking. Lagi kuat kau shaking, lagi sedap kepala kau rasa waktu tu guys. Aku kenal pedem dan aku dah rasa dah pedem tu macam mana punya jahat. Aku dah rasa sekali, aku macam dah tak nak keluar pula. Piu-piu, flavor shaking, lagilah aku tak nak ingat lagi benda ni. Sebab apa? Aku pernah terlibat dengan chemical dulu. Kau faham tak? Sekarang ni dah viral habis pedem piu-piu. Pedem piu-piu memang
memang dah viral. Budak-budak pun dah ramai ambil. Betapa bahayanya zaman sekarang ni. Dan Alhamdulillah guys, Alhamdulillah, setelah aku kenal apa itu ganja, apa itu pendem, apa itu piu-piu kan, dan aku pun makin membesar, dan aku kurangkan circle aku kecilkan circle aku guys. Dan Alhamdulillah, pada hari waktu aku dah rasa yang aku nak kahwin, nak mendirikan rumah tangga, dan waktu aku tunang tu, aku dah slow untuk berhenti daripada macam-macam lah. Tak kisahlah pendem ke, ganja ke, rokok ke. Waktu tu aku heavy isap rokok. Aku cakap kau sehari tak ada lah, sehari 2 minggu 2 kata nak, macam gitu lah aku punya heavy waktu tu isap rokok. Nak dijadikan cerita, aku slow berhenti, di mana waktu tu aku dah bertunang, aku slow berhenti daripada semua benda ni. Dan aku cakap kau, dalam masa aku berhenti, aku tanya dengan bini aku ni isap rokok macam mana, dia boleh terima ke tak. Dia cakap dengan aku, kalau boleh berhentilah kan, kita nak mendirikan rumah tangga benda ni. Sebab dia tak suka dengan bau rokok. That's why waktu tu aku nak berhenti rokok guys, tapi susah. Slow. Yang di mana waktu tu baru aku kenal Zindo, yang kalau kau tahu Zindo ni company brand perfume, tapi dia ada keluarkan satu barang tu untuk kau berhenti daripada rokok kan, dan bagi kau ni mood booster kau. Dan Alhamdulillah, kau kena percaya benda ni, waktu aku nikah, sebelum aku nikah tu aku kena dulu sepam 2 rokok kan, tapi waktu aku nikah guys, dan selepas sah je, Alhamdulillah, aku dah berhenti dah daripada semuanya. Aku sangat-sangat bersyukur guys, yang di mana kau kena tahu yang rokok pun sekarang aku dah berhenti guys. Aku nikah dah nak masuk 2 tahun. Kau bayangkan dah berapa lama aku dah tak isap rokok. Aku memang totally dah berhenti bro. Bukan setakat rokok je, benda-benda lain pun aku dah berhenti kan. Baik ganja ke, batu ke, ketum ke. Alhamdulillah, aku dah berani dan aku dah berjaya keluar daripada dalam dunia tu. Kalau kau nak cerita pasal orang berjaya sekarang, yang dia ada rumah besar, ada kereta-kereta mewah, dia dah berjaya pergi situ, pergi sini, itu kejayaan diorang. Tapi apa yang aku nak bagi tahu korang, kejayaan aku hari ni adalah aku dapat berhenti daripada segala pengambilan barang terlarang. Aku punya kejayaan aku adalah kejayaan yang untuk diri aku. Aku dah berjaya keluar dalam dunia tu guys. Dunia asap ni aku dah berjaya keluar. That's why guys, aku cakap dengan kau, barang ni pun dia tolong aku juga. Kalau kau tak tahu ni apa, ni VO2 oxygen therapy daripada Zindo. Dan kalau kau nak tahu, dia punya ingredient dia adalah cendawan susu harimau, yang di mana cendawan susu harimau tu dia memang mengandungi imbuhan-imbuhan yang merawat penyakit kronik bagi yang paru-paru. That's why aku sekarang ni totally aku dah berhenti semua. Dan Alhamdulillah, aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Aku dah berjaya versi aku. Aku tak perlu ikut berjaya orang lain, tapi aku dah berjaya versi aku. So kepada korang semua yang masih lagi terlibat dengan barang-barang terlarang, ataupun korang masih lagi tak keluar dalam dunia asap apa benda semua kan, aku doakan semoga korang dapat keluar dalam dunia-dunia tu. Yang lebih-lebih lagi yang ambil barang-barang terlarang ni, aku harap sangat korang dapat keluar dalam dunia tu. Dan aku doakan kebaikan untuk korang yang mana dah berhenti. Alhamdulillah, aku doakan semoga korang ni istiqomah. So guys, kepada korang semua, itulah sedikit cerita jalan ataupun dark side daripada aku yang aku kongsikan kepada korang. Kenapa aku berani nak kongsikan cerita aku ni? Sebab apa? Aku dah berjaya keluar daripada benda tu. That's why aku nak ajak korang semua yang ada dalam ni, masih lagi terlanjur, jomlah guys, sama-sama ikut aku untuk kita berubah guys. Betapa bestnya guys kehidupan normal ni. That's why kau kena tahu guys, takkan kau nak berhenti waktu kau dah masuk ke dalam AADK punya pusat, ataupun kau nak dah masuk dalam baru kau nak berhenti. Sebelum kau ke sana guys, kau tengah hadap ni, kau kena berhenti sekarang guys. So guys, untuk next aku tengah fikir lagi apa yang aku nak buat. Dan kepada korang yang dah tengok video ni, terima kasih banyak-banyak. Aku betul-betul sayang dekat korang. Subscriber aku makin naik daripada 108 lebih, sekarang dah 200 lebih. Aku harap korang yang mana belum subscribe, korang subscribe lagi. Yang
Yang mana suka dengan cerita-cerita aku ataupun storytelling based on true story daripada aku ni, korang boleh follow semua social media aku. Dan jangan lupa guys, tekan notifikasi tu. Okay, so kita jumpa dekat cerita selepas ni pula. Cerita apa? Cuba korang teka, aku nak bagi cerita apa. Dan kalau korang boleh suggest dekat ruang komen, korang suggest lah video apa yang aku nak buat. So aku dah tutup semua cerita-cerita daksai aku dekat konten ni paling last untuk cerita daksai aku. Okay, so kepada korang semua, jangan lupa subscribe, follow semua social media aku. Terima kasih support dan Assalamualaikum.